Lu antar orang pergi main tournament. Oh, faham. Aina tu ketua tim. Ini ketua tim ah. Jago lah dia nih. Jago juga bah. Aku ndak jago. Bah boleh diajar sama Aina tu. Oh, boleh digendong oleh Aina nih. Nggak, dia akan training budak-budak. Oh, Apa kau jago main? ML kau jago? emang jago sikit-sikit. Main apa? Role apa kau ML? All. Wah, bisa vanilla. Ini ndak lah, ini ndak. Kata all role. Tengok hero aja lah. Kalau Vini mungkin macam susah sedikit. Paham? Digendong terus sampai depan rumah. Nah ya kan, coba gendong aku konan. Alum power ni Aina tak payah cerita lah. Nanti dia minta digendong tu. Jangan cerita sama orang lah Aina. Gendong lah long. Nanti bakal add aku ke main kita. Bah. Nanti Cuma dia- aku nanti aku bagi ID ku. Cuma apa? Apa? Cuma apa? Nggak, aku minggu ni busy sikit. Banyak kerja aku. Nanti habis balik kerja baru aku fokus akan back game. Aku Banyak macam kerja aku. Aku macam malas loh main game. Lepas tu mau main apa? Tidak, scroll TikTok dia. Bah bosan lah TikTok mulu. Ya. Tunggu ada orang bawa aja baru main. Kalau tidak. Lepas tu apalah kau buat malam-malam? Inilah kerjaku. Tengok TikTok. Habis kau Kacau live orang macam komen-komen gitu. Lepas tu cari lagi lain gitu. netizen juga lah kau ni. Enggak lah, Bang. Maksud aku kacau gitu jalan macam. Udah tau lah. Live cewek lah. Enggak lah. Lelaki pun ada juga. Oh, sekarang di mana lo? Dekat KL kah? Di KL bah, di rumah. Aku baru aja balik dari Sempurna. Oh. Sempurna ya udah pergi. Mentang sana be. Aku sudah pergi semua bah Sabah. Cuma Kudat je aku belum pergi. Nah, Aku sudah tetap pergi. belum. Aku sudah pergi KK lagi banyak aku pergi. Dulu kawanku banyak di KK. Jadi aku selalu main sana. Di Keningau sudah. Keningau belum. Oh, bilang semua. Jelas maksudku banyak lah. Keningau, Labuan sudah. Dah. Keningau belum. Labuan belum. Labuan sudah. Sudah. Kalau dekat mana lah Jak? Dekat Tawau sudah kan? Mesti sudah kan? Oh sudah. Tandakan sudah. Tapi aku mau pergi Tawau lagi nih. Aku mau pergi. Ada kawanku cakap tuh air terjun dia tuh. Ada event nggak sana? Enggak, pergi main buat konten je. Ada mau pergi air terjun di Tawau tuh kawanku cakap. Ada bagus air terjunnya di sana. Pam. Mau aku pergi Tawau nanti. Nanti lah lepas enggak busy nanti aku Pergi yang kau belum pernah pergi lah. Kudat aku belum pergi. Nah, pergilah kau. Ada apa sana? Pitas pun kau belum pernah pergi kan? Belum. Nah, bagian ujung-ujung Sabah ini mesti kau belum pernah pergi. Ada apa sana? Apa yang menarik di sana? Kalau macam di Kudat nih tidak menarik, cuma dia punya pantai ya lah kalau bagi kami dekat sini. Nak jumpa cakap je. Jangan kau risau Bana. Kamu pasti saya bawa. Nah, Simpang Mengayau bilang betul. Betul kakak tuh. Simpang Mengayau. Kakak tu orang Sabah. Ya, Simpang Mengayau.
Dia tahu. Aku tak tahu. Aku orang KL bang. Kalau kau tanya pasal KL aku tahulah. Oh, Hmm. nanti kau try lah apa nih? Kau try search Simpang Mengayau situ. Itu jalan paling bagi kami paling best. Dia punya pantai. Oh itu pantai. Simpang Mengayau. Ya, Simpang Mengayau sama Pantai Simpang Kelambu. Mengayau di mana? Dekat Kudat. Kudat di belah mana ya? Atas Sandakan tu kah? Bukannya? Bukan. Di ujung-ujung. Ujung belah mana? Dekat nak masuk Kalimantan Indonesia kah? Tanduk Peta Tak Sabah. pula. Oh, atas Sandak atas KK lah. Ah, Atas KK kan tanduknya. Oh, jadi saya turun KK lah. ya turun keke pasti di Kudat. 2 jam ya batu 2 jam. Kalau bukan 2 jam 2 jam setengah. Bah nanti ku plan lagi bagus-bagus. Ikut dari kau bawa kereta lah kalau kau jenis bawa laju 1 jam setengah. Laju ku bawa. Nah kalau laju 1 jam ya batu. Nak kena cakap sabar ni. Aina kena bah. Takut tak ada orang yang faham nanti bila kau cakap Semenanjung. Nak kena belajar kereta. Singgah KM tempat sini. Oh, KM Kota Marudu dekat sama ini. Kota Marudu. Kalau Lah, kawan tu pergi- ada ramai di sana. Nah, Kota Marudu pergi Kudat. Berapa setengah jam ya kah? Kalau nggak silap setengah jam kah 1 jam ya? Ada kawanku di KM tu. Nah, berdekatan Kau kenal Cak tak? Batu. Kau kenal ke Mie? Enggak. Siapa sini? Air terjun Tawau. Ya, Mr. Miza. Air terjun Tawau tu si Wan yang cakap sama aku mau pergi di sana. Dia kata cantik, mau aku pergi sana, mau tengok di sana macam mana. Wah, jalan-jalan lah. Ya bah. Best deh. Aku suka explore. Aku pun belum lagi sepenuhnya jalan dekat Sabah nih, walaupun aku lama sudah di sini. Bah ikut nanti. Ada si Aina juga tuh. Nanti aku tanya abang aku lah. Boleh aku bawa Aku tahu abang? semua, mamamu semua. Aku bawa abang aku dapat ke tuh? Boleh lah, kenapa enggak boleh? Abangmu umur berapa? 24. Nah, sudah kahwin belum? Belum. Boleh. Bawa aja. Takut nanti dapat ke abangmu sama si Aina tu, bukan kamu. Nah, nanti aku tahu abang aku. Abangmu yang itu kah, yang di live kemarin tuh kah? Ya, yang di KK Nah. ada kami kan. Dia review apa? Minyak wangi itu. Aina dia jual minyak wangi. Kalau kamu nak beli, kamu Roger dia. Dia batu, dia apa nih? Dia kena bagi job tuh. Sama siapa? Jadi sama abang aku ada satu bos tuh. Dia bilang kalau kau jual nanti dia bagiin lah macam apa nama dia tuh? Kena bagilah kalau dia macam habis dia punya jualan tuh. Oh, commission lah. Nah, Hafiz, komisi. Bang Fizri. Lepas tu Kenapa kau nak buat? Lepas tu tidak lah dia macam kena beli, dia suruh aku lah pula. Oh, maknanya dia dapat jual, nanti dia dapat free begitu. Comel rambut. Comel bang rambut bersepah ni bang. Bang Fizri. Itu Bang Fizri. Tapi yang minyak wangi yang abang dapat tuh dapat bang Arab jarang orang minat. Memanglah minyak wangi Arab tak semua orang pakai bah. Ya itulah tuh. Halo Bang Aina. Satu-satu Aina. Pelan-pelan Aina, pelan-pelan. Kalau laju-laju Aina nanti kedapatan. Slow. Kedapatan. Oh di sana ada hantu kah Bang Miza? Di Tawa punya apa air terjun tu? Oh Along,
Ha, Kau belum pernah pergi Banggi kan? Kau pergi Banggi dulu. Banggi tu ada apa? Nanti kau search dekat TikTok. Dia punya review Banggi. Pulau Banggi. Sabar kau, aku ambil telefon tu. Pulau Banggi Kudat. Kak Syida sudah pernah pergi kah? Pulau Banggi. Saya sampai base kan kak. Suruh si Along ni pergi. Suruh si Along ni pergi. Kak Syida suka tu. Sudah pernah sampai lawak tu Pulau Banggi. Lawak kan? Apa namanya? Pulau Banggi. Pulau Banggi. Kudat. Pengebumian mayat. Sana tolong dia punya yes. Ini macam di Sempurna aja. Ya macam di Sempurna. Dia punya view macam Sempurna. Lawanya. Macam Maldives. Wow. Cantik tapi banyak mayat kah? Sana tuh Hafiz, dia punya pulau tuh terbesar di Sabah. Sabah gak ada tolak. Paling besar. Aku ada kawan di Kudat tu satu orang. Tapi dia kerja di KL. Oh, siapa? Tak aku kenal juga apa. Ada dolphin. Oh iya kah? Cantik. Ya. Dia punya tapi dari Kudat pergi sana naik ferry lah. Macam Tak bahaya kah? Enggak juga. Selalu pelancong pergi sana. Aku last pergi Along, tema aku kecil Along. Jauh kah? Enggak jauh, dia naik ferry je tuh. Berapa sekarang naik sudahlah 20 ringgit naik ferry pergi sana. Satu kepala. Pergi sana nanti. Ya, 20 ringgit ya. Kalau aku pergi sana kau kasih kawan lah nanti. Boleh. Sekarang Nantilah. pun kau kecil. Hah? Tidak, Aina bilang sekarang pun. Aina bilang aku sekarang pun masih kecil. Dah besar dah ni. Dah boleh bercewek sudah ni. Tema aku tahun berapa tuh aku pergi sana. Lepas tu adat-adat orang sana kan macam dorang kasih tengok Sana lah, adat dorang punya apa? adat. Sana Orang bahasa kasih apa Kudat? Banyak bahasa lah, campur. Engkau bangsa apa? Aku Suluk Dusun. Suluk. Macam Bugis kah? Bukan. Suluk Bukan, nih macam bukan. Oh, Suluk macam ini aku tahu lagu Suluk. Kasih Iban tu. Lasa. Kasih Iban Lasa. Si Iban Lasa mahunit lawaun. Intun bukaimu. Mahunit lupahun. Inyukil kaha jantung. Macam dorang kan juga bukan ke bajau. Dia bajau Bahasa tapi dia tahu Suluk. Aku punya aku Suluk Dusun kan, tapi dua-dua bangsa tu aku tak pandai cakap. Tapi kau hafal lagu Kasih Iban tu? Hafal cuma tidak faham. Lah, Macam kau juga Along. aku paham. Paham. Bagus kau ni. Bagus kau ni paham. Aku tak tahu. Dorang mama aku je faham. Yalah, sekarang kan sudah trend bah. Je, mas, bagi nama sikit mas.
Jadi kau Bila cakap kau bahasa apa? Bila kau datang Sabah? Nanti ada rencana aku mau pergi Tawau dulu. Kiranya Nggak kau lama. Kiranya kau Apa? lama. Kiranya kau lama ke Sabah. Tak faham macam mana? Kiranya kau lama lah ni dekat Sabah. Maksud aku kau pergi Tawau baru kau pergi mana? Yalah 1 minggu macam tu. Dah boleh lama bah, panas Sabah. Di Semenanjung tak panas kah? Panas juga tapi ndaklah sepanas Sabah. Kau tahu Sabah tu punya panas macam mana? Panas di Indonesia macam tu lah. Oh, Hmm. Bahang dia punya panas tu. belum kacap Sabah sama visual. Ay, ingatku dia paham sudah. Pamja bah. Kau nak mau cakap apa? Mau cakap apa kau nak? Kak Sida ni Sandakan dia tak Sabah lah. dia. Sandakan tak. Siapa? Kak Sida ni dia Sabah dekat mana? Dia Sandakan. Oh, Sandakan. Hai Kak Daya. Banyak kawan-kawanku semua banyak orang Sabah. Aku punya kawan tu orang Sabah lebih banyak daripada orang Semenanjung. Iya. Memang kau minat lah nih kayak sama orang Sabah nih kalau begini. Suka semandak lah nih kalau begini. Iya bah. Berapa semandak Sabah try ini? Banyak juga. Wih. Ganas so. Macam kalah pula saya ini. Nah, Macam kalah pula saya ini. Macam kalah pula boleh. saya ini. Boleh ku ajar kau nanti sama si Aina tu. Aku habis ni pun si Aina yang ajar tu. Oh, paham. Batu Tujuh abang pernah datang sini. Abang Mirza ni orang mana, Tawau kah? Abang Mirza. Abang Mirza orang mana? Orang Tawau kah? Orang Tawau. Orang Tawau kah bang? Orang kampung. Orang Tawau kerja Selangor. Oh, abang di Selangor. Mana tu bang Selangor? Kau dekat mana? Ni di Ceras. Oh, di Ceras. Aku punya cousin dekat sana, tinggal dekat Ipoh. Ipoh Perak jauh. Oh, Siapa Perak. cousin kau? Ada adik-beradik bapak aku, cuma kawin sama laki dia dari orang sana. Oh. Syah nak sampai dah. Nah tu kawan aku datang dari jauh tu. Aku suruh dia tidur sini, besok mau jalan sama dia tu. Ipoh Perak bukan Selangor. Oh, paham. Ipoh jauh. Ipoh sini Aku ke Ipoh dalam 2 jam lebih lah. 3 jam lah. Aku pernah juga pergi KL. Dekat Mana kau pergi? Time tu kakak aku konvo. Di mana? Dah tahu, aku lupa. Cuma aja konvo. Kau ada Tapi aku kakak? Ada. Aku tinggal. Umur berapa? 26 kah 27? Oh, sudah kawin kah? Belum. Nomor 2 sudah kawin. Nomor 2 umur berapa? Nomor 2 tuh 26 kah 25 kalau tidak salah. Nomor 2 sudah kawin lah. Nomor 1. Nomor 1 belum. Sudah kau makan balik? Aku kan Mau kau tanya. makan apa-apa kah?
Boleh betul kalau kau mau runding juga. Bah, nanti kan kau jadi adik iparku, mau kah? Jadi kakakku siapa tuh? Cuma kakakku ganas sedikit lah. Saya suka yang ganas-ganas. Dia macam tomboy sedikit bina perangai. Oh, suka ku. Seras di mana duduk? Bang, saya di ni Bandar tu Seon. Abang Mirza di mana? Abang Mirza kerja kat Selangor kan? Selangor dekat mana? Sorry aku datang KL dekat bagian cyber apa nama dia? Saya Berjaya. Cyber Jaya, Cyber City pula, Cyber City KK. Cyber Jaya. Kalau saya Berjaya dekat dengan rumahku. Oh,